kepada pemuda. Pemuda ni pendesak, pemantau bangsa dan loteng kecemasan. Saya tahu Dr. Amal dan pemuda. Saya tahu Dr. Amal dan semua pemuda telah menjeritkan hal isu rakyat dalam konvensyen pemuda baru-baru ini. Ada pihak katakan pemuda biadab. Ada, bukan tak ada. Dalam ni pun ada yang kata you all biadab. Ya, saya katakan. Apa? Jawapannya tidak. Jawabnya tidak. Tugas pemuda memang menjadi pembingit dan rebellious. Tugas pemuda menjadi loceng kecemasan. Betul. Akmal, Dr. Amal, bangun. Dan semua pemuda semua, teruskan keberanian kamu. Jadilah pembangkang yang konstruktif dari dalam kerajaan. Jika ada dasar kerajaan yang merugikan Melayu atau menekan rakyat, pemudalah yang akan bangkit dan mengalah kebenaran. Rampas naratif hero rakyat dari pembangkang. Buktikan pemuda UMNO lah yang paling efektif menjaga Melayu. Bukan mereka yang hanya pandai mainkan sentimen. Tu jangan risau. Kembangkan dada berada Akmal.